You jangan kelentong lah. Semua dokumen pun dah ada dah. Semua memang melalui proses. Ni mau tanyalah. Lu itu bikin itu ini tokong ini Kangar Pulai punya temple 20 tahun lalu bukan 100 tahun 20 tahun lalu You ada follow SOP kah? You suka hati politik, you nampak saja bukit, you nampak saja tanah kosong sendiri terus buat tokong sama kuil. Lepas tu you cakap ini perkauman. Ada satu Bengong punya aktivis pun saya tengok tadi, dia cakap ini perkauman, masyarakat India ditindas. Kepala otak korang. Kalau macam tu saya nak tanyalah ke rakyat Malaysia, tepuk dada tanya selera. Kalau dia orang cakap Malaysia ni resis, tokong yang kuil yang paling tinggi kat mana? Tepuk dada tanya selera lah. Mengapa orang tak pertikaikan? Bangsa lain tak pertikaikan? Sebab kebebasan agama. Kalau you nak buat tokong ke, temple ke, lantak mak bapak engkau lah. Tapi kau belilah tanah tu. Kau dah buat tanah haram atas tanah orang lain, kuil haram. Lepas tu, kau claim, kerajaan ini perkauman. Pakai otak lah, Jangan sembang kari lah, Jangan bersifat perkauman.